salam buat semua kawan-kawan dan juga keluarga saya. 11 hari bulan 10 2011. 100 berapa belas hari dah kat sini. Hari tu video update saya pakai 5 lapis baju. Hari ni catatan terbaik 7 helai. 1 2 3 4 5 6 7 helai baju. Duduk online dekat luar ni lagi bagus daripada duduk dalam rumah tu. Dalam rumah tu bukannya ada heater, sejuk. Sekarang cuaca kat sini semakin sejuk, low than 10 Celsius. Speaking English. Malam boleh drop sampai bawah daripada 5 darjah Celsius. Saya beli kasut ni dekat Dracula Castle. Brand Castle Dracula. Konon-kononnya nak merasa snow dekat Brasov, but then tak ada snow until yesterday. Brasov ada snow. Pengalaman dekat negara yang sejuk beberapa kali, macam dekat Bolivia, Genting Island. Makan pisang pun separuh je. Minum susu pun susu yang bajet. Baru lagi simpan untuk malam nanti. Okay, lately saya tak update saya punya vlog sebab saya pergi ke Romania. Visiting my friend Radu. Saya telah pergi ke Cluj-Napoca di Romania. Okay, gambar yang you all tengok ni, lokasi dia terlalulah rahsia. Hampir tak semua orang tahu di mana terletaknya lokasi tempat ni. Thank you very much for the road trip. Awesome babe. Gambar yang ni pula dekat Sibiu, one of the best tourism place in Romania. Kalau you all nak tengok lagi banyak gambar-gambar dan juga video, kena tunggu entry hari yang ke 100 lebih kurang. Ini adalah tips untuk traveller. Sebenarnya tips ni nak masukkan untuk video full version Passport to Europe, tapi sebab lambat sangat nak nunggu kan, jadi kita cepatkan untuk quick updates ni. Okay, tips ni sebenarnya bagus untuk you all travel yang bersendirian dan negara tu sejuk dan tak ada heater. Okay, penyelesaian dia, macam mana saya panaskan badan, emergency, dah terdesak sangat, dah sejuk gila. Okay, simple je. Air panas, korang panaskan air tu, tunggu sampai air tu menggelegak. Itu adalah sesuatu yang sangat mengada-ngada hanya untuk flip. Dan menggelegak. Air yang dah panas menggelegak ni korang buka, letak bawah meja. And then apa lagi? Buatlah kerja. Haba yang naik ke atas ni panas. Untuk you all, diri sendirilah, bukan untuk satu rumah kan. Tapi disebabkan saya dah terdesak sangat dah semalam, sangat-sangat sejuk, sampai naik sewe lah, jari pun dah kebas. Jadi saya celup jari saya dalam air panas. Jangan celup lebih 10 saat, nanti masak jari. Sejuk lagi, celup lagi. Sejuk lagi, celup lagi. Celup lagi. Kalau dah lebih kurang 10 minit, 15 minit air dah sejuk, korang panaskan lagi sekali air ni. So benda ni akan berulang-ulang selama setiap 15 minit. Air dia sejuk, 15 minit lagi, panaskan lagi, letak bawah meja, buat kerja. Sebenarnya diorang ada heater, tapi diorang hanya akan buka waktu winter, waktu ada salji. Dia pakai gas, and then kena bayar setiap bulan gas. Bukan gas tong yang buat masak tu, NGV, gas saluran. Ini lagi satu tips untuk traveller yang paling simple dan terbaik. Tips ni kawan saya daripada Hungary sendiri yang bagi tahu. Hanya perlu pakai ni, dapur gas elektrik, paling terbaik. You all just pasang maksimum dan pling, panas satu rumah. Tapi mengambil sedikit masa untuk panas seluruh bilik ni, mungkin dalam 10 minit hingga 15 minit. Dia punya panas dia memang terbaik lah kan. Tapi ingat, jangan overheat, jangan terlebih masa daripada setengah jam. You all kena check, sebabkan benda ni plastik. Sudah. So dia punya haba ni, dia boleh transfer ke benda ni, dia punya tombol, and then rasanya dalam setengah jam akan cair. So you all kena be careful about this, just untuk dapatkan sedikit kepanasan. Terbaik. Alhamdulillah. Panas juga akhirnya. Pindah kat bawah terus, dekat sikit dengan badan, barulah rasa panas nak buat kerja. Janganlah pula letak kat bawah meja, bawah kaki. Tersilap maunya terpijak. Mampu kau panas kaki berbirat. Dah terdesak sangat ni, letak kat sebelah meja je.
Yang ni pula gambar dekat town brush off. Awesome. Bila kita semua tak akan membesar, alangkah indahnya dunia. Thank you very much to Radu, Alexander, and to your family, Radu. Awesome food. I miss Diana in brush off, Radu. Say hi to her, okay? Excited, crazy, enjoy. Next time, maybe me and Diana can make another passport to Europe Nazir Arshad video. Travel to Romania. Rock on, Diana. Ni dia gambar brand Castle, Dracula Castle. Terbaik, babe. Kena pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua. DJ Andy, sorry, lupa tak sempat nak shoot video music clip you. Nanti balik Malaysia kita sama-sama shoot video music clip untuk Andy, okay? Oh yeah, for my first time backpacking ke Budapest, you know. Very short trip. Jalan-jalan dekat Danube River, ambil gambar. Budapest City betul-betul cantik, tapi berhati-hati sebab ramai peragut. Diorang just tanya ni. Rupa-rupanya diorang plan nak ragut. Hati-hati dengan kamera anda. Kebetulan pula semalam dekat Budapest diorang tengah buat free hug. Well, free hug. Diorang dah kasih, ambil je lah. Okay, ini dia Passport to Europe Nazir Arshad, PTE, Passport to Europe. Tapi in future maybe kita akan ada B2B. Apa itu tu B2B? Kenalah tunggu. Back, tak boleh cakap. Apertureku bukan video pasal wedding dan juga video merepek macam vlog ni kan. Apertureku adalah tempat untuk anda melihat travelog video, vlog Passport to Europe Nazir Arshad, travel tip pasal saya, vlog merepek saya. Tapi kalau you all suka, kliklah like. Okay, thank you to all. Walaupun tidak masuk ke dalam blog saya, sekali-sekala tu ada menjengah untuk klik like sebab banyak foto-foto yang menarik. Thank you to Azri, Kodok Kentang Ibu, Nur Azlin yang dah pindah ke UiTM Shah Alam, Budi Ismail, Lip, Ezwan Muhammad Isa, Aril, DJ Andy, Syifa Panjang, Kak Eti, Eliza Helmi. Oh, lupa, Zarin Samsi. Thank you very much. Pada nama yang tak disebut tu, I'm sorry. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Nak tidur. Dah sejuk gila ni.